Okay, jadi ini adalah semi-finalis kita. Adik menentang Kak Echa. Okay. Kad hitam dah tak ada. Tinggal 3 kad je. Warna hijau, kuning dan merah. So, dah tak boleh pilih apa lagi yang nak lepas ni. Perkataannya adalah semut. Kehidupan. Kehidupan. Kaf, ha, ya, dan wow, pa, alif, nun. Pa, nun je. Okey, perkataan dia adalah keberkesanan. Kaf baro. Kaf sin nun nun. Sin, nun. Sin alif nun nun. Dah salah. Perkataannya adalah ayam. Ayam. Alif, ya, mim. You cerdas. Perkataan anda adalah jemputan. Jin mim pawau tanun. Okey, betul. Okay, last round. Ni menang-menang Okay. Perkataannya adalah laut. Lam, alif, wow, ta. Macam pelik je. Sekejap. Takkan dah susah kan? 2, 3, Lam, alif, 4. Hamzah. Wow, ta. Okey. Perkataan dia adalah kesihatan. Kaf sin ya ha alif tanun. Alif, benar. Jadi pemenang dia adalah Kak Echa. Okey, ini adalah semi-finalis kita yang kedua. Abang Amin menentang Nabil. Perkataan untuk Abang Amin adalah air. Baik. Alif ya ra. Betul tak? Ya, air. Tu. Alif ra. Alif ya ra apa? Alif Hamzah ya ra. Air. Air. Oh. Jadi perkataan untuk warna kuning adalah pembangunan. Ba mim pemba ba alif ba mim pemba bang ada hamzah ke? 1, 2, bang ba alif Ba mim ba alif ngawau nun. So, perkataan untuk warna hijau adalah nama. Nun alif mim. Betul. Okey, so perkataan untuk sederhana adalah kemudahan. kaf ke mim waw mu Ha? dal alif ha nun. Okay. 1-0. Perkataan dia adalah keberanian. Keberanian. Kaf ke ba ra alif nun ya. Alif nun. Betul. Perkataan dia malam. Mim. Alif. Lam. Mim. Kunci. Dua kan? Kau yang cakap dua kali. Okey. Aku yang tu dulu. Malam Mim alif, lam alif mim. Confirm. Pilihan 1, pilihan 2. Yang satu tadi tak ada alif kan? Okey, aku nak ambil yang lam mim. Lam mim. Betul.